Ada satu dinar emas bersamaan dengan seekor kambing. Kepada tuan-puan yang meraihkan Hari Raya, selamat Hari Raya Aidiladha. Jadi tuan-puan kena tengok video ini sampai habis dan save video ini untuk rujukan yang akan datang. Kat tangan saya ni adalah 1 gram emas. Biarpun musim berubah, namun dinar emas terbukti tetap bernilai, tidak lapuk di zaman. So tuan-puan, berbeza dengan wang kertas mata wang rupiah yang mudah dicetak bersifat tidak kalis inflasi. 1 dinar emas bersamaan dengan 4.25 gram. So nilai dia seekor kambing untuk ibadah korban. So kalau tuan-puan kumpul 3 dinar emas bersamaan dengan 12.75 gram. So anggarannya bagi pakej umrah untuk seorang. So kalau tuan-puan kumpul 16 dinar emas bersamaan dengan 68 gram emas bersamaan dengan kos menunaikan haji ke Tanah Suci. Sempena Hari Raya Aidiladha, so marilah kita mengambil iktibar. So tuan-puan simpanlah 1 dinar emas hari ini sebagai tabungan ibadah tuan-puan di masa hadapan. So tuan-puan, emas bukan sekadar simpanan, dia adalah sebagai persiapan yang bernilai. Jadikan emas sebagai simpanan tuan-puan. Ada 1 dinar emas bersamaan dengan seekor kambing. Bagi yang nak dapatkan dinar emas ataupun 1 dinar emas bersama dengan 4.25 gram, tuan-puan boleh terus klik link bio saya atau refer di pin video untuk saya bantu sebaiknya. Jangan lupa tuan-puan teruskan follow saya untuk lebih banyak tips keuangan dan emas.